Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi warga Elkan semua. Tak kuatlah. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey. Pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih pada Elkan kerana ada platform ini dan juga terima kasih kepada saya punya mentor upline iaitu SCC, Tristar Crown, Aling, Hasmawati dan juga Kaum Mary. Kerana mereka lah yang membimbing saya dalam masa yang singkat sehingga saya mencapai kejayaan pada hari ini. Dan pada hari ini saya mewakili kumpulan A yang juara untuk hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya pelajari selama 2 hari 1 malam ini, yang pertama sekali ialah 3 perkara tuan-tuan yang saya pelajari yang saya rasa amazing kerana tak pernah saya gambarkan. Yang sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, saya tak nak datang camp ni. Saya tak nak datang. Asalnya kerana kesibukan, saya rasa saya tinggal kerja saya di klinik, saya tak nak datang. Last minute disebabkan oleh Aunty Mary push juga saya untuk datang, lalu last minute saya datang. Tapi alhamdulillah saya membuat keputusan yang betul untuk datang. Kerana apa tuan-tuan? 3 perkara yang saya pelajari. Yang pertama, yang paling penting sekali daripada penceramah-penceramah itu, yang pertama sekali saya pelajari, di sinilah berkumpulnya insan biasa tetapi pendapatan luar biasa. Kita tengok daripada yang pertama, Tristar Hasmawati, ya, macam mana kehidupan kecil dia, macam mana sehingga sekarang ini menjadi jutawan. Begitu juga dengan Syah. Saya baru tahu Syah ni, begitu kehidupan dia asalnya di Felda, tetapi sekarang ini merupakan jutawan yang paling hebat. Saya pernah ikutilah di TikTok dia, pernah ikuti, tapi saya tak tahu cerita sebenarnya. Jadi pada hari ini baru saya tahu inilah insan hebat Syah. Okey, yang kedua saya pelajari ialah betapa senangnya untuk mencapai 6 figure income. Senang sekali, tak susah. Tuan-tuan dan puan-puan, tahu ke tidak siapa yang dapat 6 figure income kat Malaysia? Boleh kira dengan jari. Ia merupakan pendapatan pengurusi GLC dan juga syarikat-syarikat yang besar. 6 figure income. Tetapi pada hari ini kita tengok betapa senangnya untuk mendapat 6 figure income ini dengan syarat kita mengikut sistem yang telah dibina dalam Elkan. Setuju tak? Dan yang ketiga yang saya pelajari ialah daripada speaker hebat daripada Subra, iaitu, dan sebenarnya speaker-speaker lain juga cerita, iaitu tentang hukum angsa laut. Tak pernah saya terfikir bahawa betapa itu sebenarnya sesuatu yang patut kita ada, dan itu juga dalam Islam yang diajar untuk bekerja berpasang. Kalau kita berjalan, kita bermusafir, 3 orang, kita kena lantik ketua seorang bila kita musafir. Dan itulah dia hukum yang telah dibina daripada awal dan sudah 30 tahun, iaitu dia dalam bina hukum angsa laut dalam Elkan. Tuan-tuan dan puan-puan, matlamat. Okey, apa matlamat yang saya nak? Ya, tuan-tuan dan puan-puan, saya juga nak capai 6 figure income. Saya tak nak dalam kehidupan pada hari ini yang terlalu sibuk sekali. Saya nak iaitu kehidupan yang lebih selesa. Dan apa yang saya nak ialah saya nak capai insan yang terpantas untuk mendapat 3-star crown di Malaysia. Doakan untuk saya tuan-tuan. Amin. Itu saja. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Itu dia. Wakil